tiada lagi rundingan. Januari 2024, operasi besar-besaran mula dijalankan oleh pejabat hutan daerah. Beberapa kawasan ditutup dan operasi pembersihan dimulakan. Pekebun yang masih berdegil berdepan pengusiran fizikal dan ini menjatuhkan protes keras oleh kumpulan PPMKR. Beberapa pemimpin PPMKR ditahan kerana menghalang tugas penjawat awam dan membuat provokasi. Mereka menjerit, "Kami dizalimi." Walahan mereka lah yang meneroka tanpa izin dan menafikan hak negeri selama 1 dekad. April 2024, kerajaan negeri mula menebang 200 pokok durian di Sungai Kelau yang ditanam secara haram. Tindakan ini mendapat kecaman daripada PPMKR dan NGO yang pro kepada mereka. Namun kerajaan bertegas ini milik tanah rakyat Pahang, bukan milik tokek haram. Mei 2024, kerajaan mengumumkan hasil kutipan daripada ladang sah mencapai 3 juta ringgit. Peningkatan 3 kali ganda sejak skim pemutihan dilancarkan. Jun 2024, sidang media khas oleh Menteri Besar menegaskan bahawa kerajaan negeri tidak akan tunduk kepada desakan politik atau emosi. Prinsip undang-undang mesti ditegakkan, tidak kira siapa di belakang pekebun haram, termasuk individu berpengaruh. Beberapa laporan mendakwa ada pekebun yang mengubah samseng untuk menghalang jentolak dan pekerja hutan. Polis terpaksa campur tangan menunjukkan betapa runcingnya situasi ini walaupun ianya berpunca daripada aktiviti haram sejak awal. Ogos 2024, Mahkamah Rayuan menolak semua rayuan yang dibuat oleh pekebun. Ini sekaligus memutamatkan bahawa mereka tiada hak ke atas tanah tersebut dan kerajaan negeri berhak bertindak. Selaras itu, beberapa pekebun memohon maaf secara terbuka dan mula menyertai skim pemutihan. Tetapi mereka ada segelintir yang terus melawan dan enggan akur meskipun bukti sudah terang lagi bersuluh. Jabatan Alas Sekitar juga mengesahkan bahawa beberapa kawasan di Sungai Ruan telah tercemar akibat penggunaan racun kimia tidak terkawal oleh pekebun haram. Januari 2025, pihak SPRM mula menyiasat dakwaan bahawa terdapat pegawai kerajaan terdahulu yang mungkin melindungi kegiatan pekebun haram pada tahun-tahun awal. Siasatan ini membuka dimensi baharu dalam skandal durian ini. Februari 2025, kerajaan negeri membentangkan laporan khas kepada Dewan Undangan Negeri menyatakan kerugian hasil mencecah 70 juta ringgit akibat pencerobohan tanah selama sedekad. Sidang media khas oleh Esko Pertanian Negeri mengesahkan bahawa 80% daripada kawasan terlibat kini telah dipulihkan dan dikawal secara sah. Proses pemulihan tanah sedang berjalan dengan kerjasama agensi kerajaan. Pada 6 April 2025, kerajaan negeri meneruskan fasa kedua pembersihan, menebang baki pokok durian haram di Sungai Kelau. Sebanyak 200 pokok ditebang secara sah, bukan kerana dendam, tetapi kerana undang-undang mesti dihormati. Beberapa pihak cuba membangkitkan isu kononnya penebangan pokok itu merugikan negara. Hakikatnya, ia adalah langkah pembersihan kepada dosa pencerobohan yang dibiarkan terlalu lama. Kini rakyat mula sedar bahawa bukan semua pekebun kecil itu tertindas. Ramai sebenarnya pemain besar yang berselindung di sebalik imej petani miskin. Mereka mengaut jutaan tanpa cukai dan kini berlagak sebagai mangsa. Kerajaan negeri Pahang buat pertama kalinya dalam sejarah menunjukkan keberanian untuk menentang sedikit pencerobohan yang bersifat sistematik ini. Mereka membuktikan bahawa tanah kerajaan bukan boleh dirampas sesuka hati. Saya ni tuan-tuan orang Pahang. Pahang ni orang kenal rauk tu durian je sekarang. Budak sekarang kenal durian tu rauk. Rauk tu durian, durian tu rauk. Padahal rauk tu dulu terkenal dengan kemen ni. Tuan-tuan tahun 70-an pergi rauk lah. Masa tu kan banyak sekatan jalan raya, tak boleh pergi. Rauk adalah antara KTJ utama untuk pasukan batalion kedua Askar Melayu. 63% daripada anggota komunis dari unit penggembur ke-6 datangnya daripada Rauk, khususnya di kampung Sungai Ruan. Penggembur ke-6 ni ketua dia nama Chong Cho. Ni legend lah dalam nama orang komunis. Kenapa Rauk banyak komunis? Ini pernah orang buat kajian ilmiah. Sebab dia dekat dengan kawasan kegemaran PKM, Parti Komunis Malaysia. Kes Musangkin di Rauk bukan lagi sekadar isu pertanian haram. Ia adalah lambang kerakusan segelintir kaum Cina yang tamak, angkuh dan langsung tidak menghormati undang-undang negara yang mereka duduki. Sudah berpuluh tahun mereka mengaut keuntungan berjuta-juta dari tanah yang bukan hak mereka. Tetapi apabila kerajaan bertindak, mereka menyalak seperti mangsa yang dizalimi. Mereka lupa di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Bukan dijarah, dicabar dan dipijak balik. Inilah wajah sebenar penceroboh yang tidak kenal budi, tidak kenal malu dan tidak akan pernah cukup. Hari ini durian, esok mungkin tanah Rizak Melayu pula yang jadi sasaran jika kita terus berlembut, bersangka baik dan takut untuk berkata benar. Biarlah ladang haram mereka ditebang, biarlah durian mereka reput di tanah. Kerana lebih baik pohon ditebang daripada maruah dijual. Dan jika ada antara kita yang masih mahu mempertahankan penceroboh demi undi,
maka ketahuilah mereka sedang menjual warisan bangsa kepada kaum yang tidak pernah tahu berterima kasih. Kalau orang politik tak malu kat diri sendiri, sekurang-kurangnya malulah kepada anak cucu akan datang. Sekian, terima kasih.